Pernah tak kita terfikir macam mana satu bentuk seni yang sama boleh ada dua identiti yang sangat berbeza? Hari ini, jom kita bongkar kisah menarik macam mana lukisan dakwat yang tenang dan monokrom boleh berevolusi menjadi seni yang gah dan keemasan, satu perjalanan yang merentasi budaya dan zaman. Cuba bayangkan, satu sapuan dakwat hitam yang ringkas atas kertas yang dibuat dalam senyap oleh seorang cendekiawan Cina. Seni ini ia lebih kepada ketenangan dan ekspresi jiwa. Sekarang bayangkan pula skrin emas yang megah dari istana Jepun. Penuh warna, berani dan memang direka untuk tunjuk kuasa dan kemewahan. Macam tak percaya kan? Tapi kedua-duanya datang dari tradisi yang sama. Jadi persoalan besarnya ialah macam mana seni yang sama boleh terpecah jadi dua benda yang sangat berbeza? Untuk jawab soalan ni, kita kena patah balik ke permulaan. Baiklah, jom kita mulakan pengembaraan kita. Perjalanan ni bermula di China, masa zaman dinasti Tang dan Song. Kat sini, seni ni bukan sekadar gambar, tapi satu bentuk meditasi. Seni ni dikenali sebagai Shui Mo Hua. Matlamat dia bukan realisme, tak macam seni Eropah. Pelukis bukan nak lukis sebijik macam mana rupa subjek tu. Tapi, diorang cuba tangkap semangat atau intipati subjek tu. Semangat kuda yang gagah atau buluh yang meliuk di tiup angin. Ia lebih kepada rasa, bukan rupa. Seni ni bukan wujud kosong-kosong je tau. Ia berakar umbi dalam falsafah. Buddhisme Zen menyumbang idea tentang kesederhanaan dan kespontanan. Taoisme pula bagi penekanan pada keharmonian dengan alam. Dan yang paling penting, seni ni dibuat oleh golongan elit terpelajar. Pegawai-pegawai cendekiawan yang melukis bukan untuk duit, tapi untuk luahkan perasaan, selalunya sebagai hadiah untuk kawan-kawan. Untuk hasilkan seni yang mendalam macam ni, pelukis bergantung pada set alatan yang sangat khusus. Dan mereka tak panggil ia alatan biasa tau. Ia dikenali sebagai 4 khazanah bilik bacaan. Setiap satu khazanah ni ada peranan penting. Berus yang tirus tu membolehkan garisan yang halus dan penuh ekspresi. Batang dawat pula, bila dikisar atas batu dawat dengan air, membolehkan pelukis kawal kepekatan warna hitam. Dan kertas Xuan, yang ni paling mencabar. Dia sangat menyerap. Sekali berus dah sentuh kertas, tak boleh undur balik. Setiap sapuan adalah kekal. Ini perlukan kemahiran dan fokus yang luar biasa. Petikan ni memang merumuskan semuanya dengan baik. Dengan alatan yang tak bagi peluang buat silap, setiap garisan, setiap titik, mesti ada tujuan. Tak ada ruang untuk butiran yang sia-sia. Seni ni adalah tentang kecekapan dan makna. Okey, dari China, seni yang mendalam ni mula mengembara. Satu perjalanan yang akan mengubahnya selama-lamanya. Jom kita tengok macam mana ia menyeberangi lautan ke Jepun. Jambatan antara dua budaya ni, sami-sami Buddha Zen. Pada abad ke-14, mereka lah yang bawa teknik ni ke Jepun dan kat sana ia dikenali sebagai Suibokuga. Pada mulanya, ia diterima dalam konteks yang sama, meditatif, ringkas dan penuh kerohanian. Tapi, keadaan itu tak kekal lama. Dalam sekelip mata, semuanya mula berubah. Sebuah aliran baru yang sangat berpengaruh, iaitu aliran Kano telah ditubuhkan. Dan menjelang tahun 1500-an, lahirlah gaya istana. Satu gaya yang sangat berbeza dan menakjubkan. Dan di sinilah cerita kita sampai ke kemuncaknya. Di Jepun, seni dakwah basuh ni jumpa klien baru dengan agenda yang sangat berbeza. Lepas bertahun-tahun perang saudara, satu kelas pemerintah baru muncul di Jepun. Mereka ni panglima perang, para daimyo dan shogun. Mereka bukan cendekiawan yang tenang. Mereka ni pemimpin tentera yang dapat kuasa melalui pertempuran. Jadi, logiklah kan mereka tak nak seni untuk renungan peribadi. Mereka nak seni yang boleh dipamerkan. Mereka perlukan sesuatu untuk hias istana-istana besar mereka yang baru dibina, sesuatu yang akan buat semua orang kagum dan tunjukkan betapa hebatnya mereka. Perubahan ni mengubah semua benda, termasuklah medium seni itu sendiri. Seni ni beralih dari scroll kecil yang dinikmati secara peribadi ke kanvas yang berskala besar, seluruh dinding istana. Skrin lipat gergasi atau byobu dan pintu gelangsar atau fusuma menjadi medium baru. Untuk penuhi ruang-ruang gergasi ni, aliran Kano cipta satu gaya yang radikal. Garisan jadi lebih berani dan bertenaga, warna-warna terang yang memukau diperkenalkan dan yang paling dramatik, mereka mula guna latar belakang daun emas. Ini bukan saja nampak mewah, tapi ia juga tolong cerahkan dewan istana yang malap. Skalanya pun jadi sangat besar dan mengagumkan.
Orang penting di sebalik semua transformasi ni ialah seorang artis bernama Kano Eitoko. Dialah yang betul-betul menyempurnakan gaya istana yang gah dan berkuasa ni dengan menggabungkan teknik dakwat basuh dengan warna-warna terang dan emas yang mempesonakan. Jadi apa yang perjalanan luar biasa dari scroll meditasi ke skrin emas ni tunjukkan pada kita? Senang cerita macam ni, seni yang bermula sebagai luahan rohani yang tenang di China telah diubah suai sepenuhnya di Jepun. Ia menjadi simbol kuasa politik yang berani. Kenapa? Sebab ia diubah oleh penaung baru dengan kehendak yang baru. Ini contoh terbaik macam mana seni ni tak wujud dalam vacuum. Ia sentiasa dibentuk oleh budaya, politik dan dunia di sekelilingnya. Dan perubahan ni bukan sekejap je tau. Aliran Kano menjadi gaya seni rasmi di Jepun selama lebih 300 tahun dan ia meninggalkan kesan yang kekal pada identiti visual negara tu. Ini membawa kita kepada satu persoalan akhir. Kalau seni tu cermin kepada nilai dan kuasa sesebuah masyarakat, tak kiralah semangat seorang cendekiawan atau kuasa seorang shogun, agak-agaknya seni zaman kita sekarang ni, apa yang ia akan ceritakan tentang kita beratus-ratus tahun dari sekarang?